Sejarah politik sering digerakkan bukan sekadar oleh peristiwa, tetapi oleh cita-cita. Nalar politik kali ini akan membawakan satu naratif yang berpusat pada seorang tokoh, Azmin Ali, yang sejak awal dilihat menyimpan impian besar untuk naik ke tampuk kuasa. Ketika berada dalam PKR yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, ruang untuk Azmin mendaki ke puncak tampak terhad, sekalipun beliau berjaya menewaskan Rafizi untuk jawatan timbalan Presiden PKR. Dominasi Anwar dalam parti menjadikan sebarang percaturan kepimpinan tertumpu kepada satu figura sahaja. Pada tahun 2014, tercetus krisis dalaman di Selangor yang dikenali sebagai Langkah Kajang. Perancangan asal yang dilihat untuk membuka laluan baharu kepada Anwar telah berubah arah di mana ia telah dimanfaatkan oleh Azmin hingga muncul sebagai pemenang dan menjadi Menteri Besar Selangor. Langkah Kajang ini bukan sekadar pertukaran jawatan negeri, ia adalah langkah strategik bagi Azmin memposisikan diri untuk mendaki ke tampuk kuasa hingga sanggup mengkhianati ketuanya, Anwar Ibrahim. Bagi pemerhati politik, inilah detik awal Azmin menunjukkan dirinya sebagai calon kepimpinan alternatif di peringkat persekutuan. Selepas PRU tahun 2018, lanskap politik negara berubah. Mahathir Mohamad kembali sebagai Perdana Menteri buat kali kedua dengan komitmen untuk menyerahkan jawatan PM kepada Anwar pada waktu yang dijanjikan. Namun tempoh peralihan kuasa yang kabur mencetuskan ketidakpastian politik dan seterusnya ia berubah menjadi krisis. Dalam krisis itu, tercetus gerakan yang kemudiannya dikenali sebagai Langkah Sheraton. Ia seperti pengulangan Langkah Kajang, yang mana gerakan ini diistilahkan sebagai tepuk atap. Pergolakan tersebut menyaksikan keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan dan membuka laluan kepada pembentukan pentadbiran baharu di bawah Muhyiddin Yassin. Anwar sekali lagi terlepas peluang menggapai kuasa. Azmin pula muncul sebagai pemenang dalam struktur kuasa baharu apabila dilantik sebagai Menteri Kanan yang paling berpengaruh oleh Muhyiddin. Ketika Langkah Sheraton ini, Azmin antara individu yang memainkan peranan dalam mengatur dan meyakinkan semua pihak agar mengangkat Muhyiddin sebagai PM. Kejayaan Langkah Sheraton menjadikan Muhyiddin amat terhutang budi dengan Azmin. Namun kerajaan Muhyiddin tidak stabil. Akhirnya Muhyiddin tumbang akibat tekanan dan manuver politik UMNO. Jawatan Perdana Menteri beralih kepada Ismail Sabri. Di sinilah mula kelihatan kelemahan Muhyiddin dalam memimpin hingga begitu mudah diperangkap oleh politik UMNO. Oleh kerana perubahan yang tidak dapat dielakkan itu, maka kuasa terpaksa beralih arah, namun terdapat dakwaan bahawa peralihan itu disertai syarat tertentu, antaranya memberi peranan yang lebih besar untuk Azmin iaitu sebagai timbalan Perdana Menteri. Dari sumber politik, perjanjian yang menetapkan Ismail Sabri perlu melantik Azmin sebagai timbalan beliau adalah keputusan Muhyiddin, bukan bersatu. Di sini kita dapat lihat usaha Muhyiddin untuk meletakkan Azmin di tampuk kuasa. Ini mudah ditafsir sebagai membalas budi Azmin yang telah menaikkan beliau sebagai PM. Namun realitinya, percaturan tersebut juga tidak menjadi. Tidak lama kemudian, Ismail Sabri terpaksa membubarkan Parlimen dan negara menuju ke pilihan raya umum ke-15, tanpa sempat Azmin menjadi timbalan Perdana Menteri. Keputusan pilihan raya ke-15 pula mencetuskan kebuntuan apabila tiada blok memperoleh majoriti mudah. Akhirnya Anwar berjaya dalam percaturan ini dan beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Kali ini Azmin gigit jari. Namun, cita-cita beliau untuk ke tampuk kuasa tidak pernah surut. Di saat kerajaan baharu terbentuk, Parti Bersatu pula memasuki fasa pemilihan. Azmin yang pada awalnya menolak pelantikan sebagai setiausaha parti, namun akhirnya menerima jawatan tersebut setelah dipujuk. Namun satu halangan besar muncul, jawatan timbalan Presiden telah diberikan oleh Muhyiddin kepada Hamzah Zainuddin. Dengan struktur itu, laluan Azmin untuk naik ke puncak kepimpinan parti terhalang oleh Hamzah. Di sinilah episod paling kontroversial bermula. Selepas pemilihan, tiba-tiba muncul berita pergeseran antara Muhyiddin dan Hamzah. Ini mencetuskan persoalan kerana Hamzah dipilih sendiri oleh Muhyiddin tanpa pertandingan. Justeru dakwaan bahawa Hamzah berhasrat menjatuhkan Presiden menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pemerhati. Dari mana cerita ini muncul?
Propaganda tentang pengkhianatan Hamzah menjadi naratif yang dijaja ini ditelan bulat-bulat oleh Muhyiddin dan orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya, hubungan antara Muhyiddin dan Hamzah tiba-tiba menjadi retak. Akhirnya, Hamzah berjaya disingkirkan dengan cara paling kontroversi. Selepas pemecatan Hamzah, laluan ke jawatan timbalan presiden kini terbuka. Kedudukan Azmin dan jawatan timbalan presiden yang kosong hanya dalam jarak selangkah. Ia hanya menunggu masa yang sesuai untuk Azmin dinobatkan untuk mengisi jawatan yang ditinggalkan Hamzah. Naratif ini menceritakan kepada kita bahawa politik adalah medan permainan bagi mereka yang kemaruk kuasa dan jawatan. Ramai beranggapan, jika Azmin pada suatu masa sanggup mengkhianati Anwar untuk menggapai kuasa, maka tidak mustahil selepas ini, Muhyiddin pula akan menjadi mangsanya. Untuk Azmin, laluan untuk menyingkirkan Muhyiddin lebih mudah daripada menyingkirkan Anwar. Ini kerana Muhyiddin tidak akan melawan, sebaliknya Muhyiddin akan memberi jalan kepadanya atas faktor kenang jasa Azmin yang pernah menjadikannya PM. Dalam masa yang sama, keupayaan Muhyiddin untuk memimpin dilihat semakin lemah apabila dikelilingi oleh orang-orang Azmin. Ini akan memudahkan lagi proses untuk Azmin ke mercu kuasa dalam Bersatu. Dengan kata lain, Bersatu telah dirampas oleh Azmin melalui Muhyiddin. Dalam politik, sering terjadi pengulangan sejarah. Mereka yang kemaruk jawatan akan selalu mengulangi langkah yang sama terhadap sekutu baharu. Ia bukanlah sesuatu yang asing dalam permainan politik kuasa. Dalam sejarah politik kuasa juga, cita-cita besar tidak akan pernah padam. Ia akan terus mencari jalannya, sama ada melalui tipu helah, propaganda atau melalui celah-celah krisis yang berlaku. Namun, sebaik-baik perancangan manusia, perancangan Tuhan lebih sempurna. Pikir-pikirkanlah. Dengan naratif ini, sekurang-kurangnya kita dapat memahami serba sedikit bagaimana kemelut Parti Bersatu ini muncul. Ia bukan tergerak kerana hal-hal yang bersifat kebetulan sahaja, tetapi ia dipacu oleh keinginan seseorang yang sentiasa dahaga pada jawatan, pangkat dan kuasa. Tuan-tuan, politik Melayu terlalu banyak insiden pengkhianatan. Puncanya hanya kerana sifat ego yang tak pernah padam walaupun sumbu apinya telah rentung. Kita harap apa yang berlaku ini dapat dijadikan pengajaran dan panduan agar kita tidak buta-buta ditipu dan dimanipulasi. Cukuplah sejarah mengajar kita. Sekian dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam nalar politik dengan kupasan-kupasan yang lebih menyentuh minda dan mengetuk hati. Teruskan bersama kami di malayadaily.com.